this is mi wonton. Harapnya sedap lah baunya sedap. So korang kita orang nak makan ni. Buah dia sedap. Buah dia sejuk. Ni makanan dia. Kita rasa korang kita makan Texas hari ni. Lagi ni apa nasi putih apa? Nasinya sedap korang, dia masih sama gepuk. So guys, hari ni kita orang akan makan burger. Dan burger ni dah berusik sikit. Burger Texas. Burger Texas dengan ada kentang Texas. Kentang Texas. Kentang Texas. Sedap. And then Chicken tenders. Chicken tenders. Ini sos. Okay, so jom kita makan. Aeon. Yang kita lagi tadi. Enggak oh. Okay, untuk chicken tenders dia ada sos. Kita dip. Sos dia sos apa ni? Akak minta sos ini kalau nak pakai air. Saya tak nak sayur. Tak lah. Tak lah. Dia bagi air lepas tu dia tak tahu nak bagi awak makan burger. Last. Second bite. Tak kat dalam ni lah. Kau masuk kan? Nak. Kita makan chicken tenders Saya sedap. Tak. Sedap. Bagi akak tak. Dia macam black pepper.
sambung lagi nanti. Bye. Terina dia cakap. Oh, daging semut. Sedap lah ni. So ni menu kita untuk malam ni. Alah, menu ayah habis dah. Yes. Itu menu akak. Itu menu ibu. Buah. Okay korang, sekarang kita makan benda ni So jom kita makan. Kenapa? Okey, boleh. So jom kita makan. Kalau dia goreng dengan ni tak? Dia tepung. Ayam bakar. Apa dia? Soto daging. Ayo. Soto Betawi. Dia pedas sikit. Bye-bye. Tapi dah lah. Bye-bye. Haan ambil air sejuk. Baik. Dengan nasi. Ambil buah tu kan. So kita orang makan. Ini buah yang betul. Sikit ke sini kau. Tadi kan besar. Nak ini rambut. Tak. Pun saya nak bagi dia nak buang tak. Tadi ada orang dua. So korang, ayo kita tengok. Kita makan sosis Kanzler. Semacam air chrysanthemum tea. Kau tengoklah kau yang tu. Mukbang crispy. Dah tunjuk dah. Dia ada bekas. Kita pergi buat lagi. Tak kepek ya. Okay, itu je sampai sini makanan kita, okay? Bye. So korang, ini menu kita makan di Jakarta hari akhir sebelum terbang ke Malaysia. Makan kat airport. So ini resit total kita makan kat airport. 3 juta. So korang, kita akan makan. Ini hidangan yang dihidangkan oleh Mars Airline.
Kita semua pilih nasi goreng ayam. Nasi goreng Sichuan. Ni nama dia nasi goreng ayam Sichuan. Sichuan. Bila tahu tadi nama dia. Betul nasi goreng Sichuan. So ini hidangan yang kita dapat daripada Mars Airlines ya. So jom kita makan dulu. Bye bye. So korang kau tengok ni korang. Ayah dah yang habiskan makanan. Semua makanan kita orang yang habiskan. Sebab dia kita orang tak habis, tak sedap lah. Ayah habiskan ayam je saja. Sebab nasi goreng pun ibu tak habis, ayah dah makan. Ni aiskrim kita ambil tadi. Ni, pasal apa? Nak tutup kat ibu lah. Hai korang. Hari ni kita orang nak makan nak-nak. Nak ni macam Wingstop lah, version Malaysia. Tadi kita orang pergi IOICT Mall. Lalu kita orang beli nak-nak ni. Lepas tu kita orang dapat air sekali. Nak beli maki-maki, tapi kan takut kena maki kalau ambil sangat. Air teh dia. Dah minum dah. Okay. So ini spicy gochujang. And then ni original. Original. Okay. So jom kita makan. Try mana dulu? Ini. Ya, tapi dia macam rasa yang goreng biasa sebab yang dia ni kan. Enak. Sedap? Masuk YouTube ni. Show kat orang. Boleh. Tengah live lah bu. Apa you gitu dalam YouTube? Okay. Second. Yang kedua, second. Yang merah ni. Merah-merah. Oh, takut spicy. Dek dulu. Dek, ni berapa? Oh, red. 7. Kalau nak red, sebab akak suka 7. yang ori, akak bagi 9/10. Ayat 7. Yang ni Kenapa 7? Dah lemah. Dah kurang. Macam mana korang? Ada lada. Ini kita nak try spicy gochujang. yang spicy ni sedap. Pedas dia pun tak pedas sangat, dia pedas-pedas manis. Nak ambil air ni? Dia rasa. Sudah. Ya, dia pedas tapi macam pedas boleh tahan lah. Sikit je, nanti kau nak air pula. Sedap ah. Sedap. Sedap tapi pedas. Pedas dia ketah lagi. Okey, untuk yang ni red sebab suka pedas 10/10. Pedas ni pun boleh tahan. Dek berapa? Dia tak pedas sangat, dia macam medium. Tengah-tengah. Dia macam 9/10. dia macam sos ayam ricis. Tapi macam level 2, level 1 macam tu 1. je. Tak ada pedas ni. Level 1. Dia pedas-pedas manis. Air. Akak tadi 10/10. Air? 9. Balik. Kita dalam
11 ke 10. Maksudnya sedap lah kan? Tak Sedap orang. boleh beli preset lain pula. Tapi susah nak beli sebabnya dia bukan semua tempat. Dia ada tempat-tempat. Ada orang. Apa? Ada orang. Tak ada orang. Okay, so tu saja mukbang yang Bye. hari ni. Bye. Bye. Kalau siapa yang tak tahan pedas, original pun dah sedap. Tapi dia macam ayam goreng biasa je lah. Dah habis tutup. Nanti ni. Tu kena alas tu minyak sangat. Kita makan nasi lemak. Semua ada Kau, pesan. kau nak buat ni kau